ingat balik macam zaman-zaman kita universiti dulu kan. Saya dulu macam saya kalau makan tu dekat Medan, ada macam kawan-kawan saya memang dulu makan kat mana? Oh, ngada tak nak makan dekat Medan Selera, katanya tak sedap. Yang mana Medan Selera? Oh, yang section. Adalah kawan saya dulu. Jom ni A juga nama dia. Belakang dia Del. A juga. Oh, ya ke? Depan A, belakang Del. Aku ke? Kita beginilah Maaf family cakap mart ya, macam tu. saya tak pernah cakap buat macam tu ya. Maaf cakap ya. Ada select. Ada select kak. Allah tu. Kalau macam Mariam sendiri? Macam Mariam, fakulti diploma, waktu diploma dan separuh degree tu sebenarnya kita orang bertapak di Intek. Session 17. Ya, jadi macam ke rapat untuk kita orang makan di Medan, di mana? Di dalam UiTM memang sangat jarang. Kita orang selalu lepak di section 2, di section 17. Nasi ayam ke Fredo tu tak pandang. Pernah datang Lilin tak? Lilin. Section 17. Dia dekat macam sekarang ni dekat stesen bas yang sekarang, Shah Alam. Dekat Intek tu. So kita orang memang selalu kat situ. Macam makan-makan kat situ memang. Kita orang geng-geng lepak Hakim. Hakim kan. Dia bulan-bulan puasa ramai budak-budak dia tu kan. Pali dia. Yes. Terpaling kau Pak Li lu. Nasi ayam lemon tu. Sedap je sekarang makan pun sedap Masih sedap. You sedap. Baby. Tapi masa tu time student kalau ada duit sikit boleh lah. Pak Li tu hari-hari tak boleh babe. Tak Umpat boleh. babe. Koyak babe. Betul, tapi sekarang pun harga dia dah naik lah. Naik. Lama dah tak Hidup ni keras. Hidup ini keras, babe. Keras right. Okay, kita nak back to Kerjaya. Okay. Kerjaya, ya. Mariam sendiri. Jadi apa future planning you selepas hasilkan single terbaru ni? Macam sekarang memang kena mempromosikan lagu bulan. So setakat ni dah sekarang masih lagi mempromosikan. Masih lagi sebab baru je lagu tu dirilis last week 7 hari bulan. Baru je. Very the fresh. Yes, very the fresh. Lepas tu macam selepas ini banyak lagi lagu-lagu yang kita orang tengah record because tahun pertama ni memang kita nak produce je. Dan akan ada lagu raya oleh Top 5 One in a Million yang akan dirilis soon. Okay, tak ada tease ke? Rahsia. Itu lagu dia, Rahsia. Apa lagu? Bukan. Sekarang kan macam lagu raya memang banyak sangat tengah berlomba-lomba nak keluar kan. Tapi sekarang ni itulah macam cepat sangat lah keluar lagu raya kan. Ya ke? Macam dia kalau boleh macam 2 minggu terakhir Ramadan ke keluar. Tapi sekarang minggu kedua dah. belum Ramadan lagi dah keluar lagu raya. Ya, dah. ada yang minggu pertama pun dah release dah. Kan. Betul. Macam sekarang I think memang banyak kot So lagu raya. you catchy, ada rap? Kita bagi hint Catchy senang I nak ingat Yes memang nowadays Yang music. penting kena senang ingat. Contohnya kami budak Gen Z. Nyam. Ketupat nyam. Ketupat nyam. Ada tahu tak? Lepas tu lagu-lagu stylo raya. Ada juga banyak. Macam-macam. Yang penting ni sayang. sayang. Kat mana sekarang? Okeylah sebab kita dah nak raya kan. Untuk tahun ni persiapan untuk raya. Persiapan raya alhamdulillah baju raya satu pun tak beli lagi. Ya, ini bahaya juga saya. Kalau saya beli awal-awal dari minggu pertama sampailah ke raya saya akan non-stop beli. Ya. Sebab dah beli satu dia macam adiktif. Saya Kalau dengan shopping ni macam best friend. Kalau you perasan collection baju raya every week dia nak release. Tak habis-habis. Ya. Bila dia nak habisnya? Jap, kalau perempuan, tiba lah nak tanya kan. Perempuan biasa kalau baju raya berapa pasang? Kalau korang? Depends lah, depends. Macam Adele 5-6 pasang tu normal. Normal. Maaf cakap. Alhamdulillah kita ada geng. Sebab kalau saya cakap macam ni orang akan macam 5-6 pasang. Laki cukup kot satu kot. Itu pun mak belikan tu. Dia macam ni 5-6 pasang kita orang tu 5-6 pasang kita orang tu tak adalah macam semua tu 300-400. Tak. Kadang-kadang konten RM80 RM10 je meh. Kita scroll kat TikTok ke ada. Kita meraihkan raya tu sebab nak menunjukkan kita dah habis berpuasa, merasai kesusahan, kesukaran. Ya meh. Meraihkan kejayaan. Betul meh, aku setuju Bukannya meh. untuk show off, bukannya untuk berlagak. Aku setuju meh tapi Ceramah. sebab laki kata boleh, kita beli lah. Sebab boleh dek. Sebab boleh. You orang JB? Yes. Orang juga. Kau sama satu ke? Kita orang muak. Kita orang JB. Saya pernah sekolah kat Muar. Itu je saya boleh cakap. Ya ke? Ni Saya kalau saya ada bini awak nak pakai baju apa awak pakai lah. Saya tak nak sama dengan awak. Sekarang dia cakap macam tu. Nanti dia dah kahwin. Ikutlah awak nak pakai apa sih. Tak kisah. Tak adalah macam tu. tak, orang perempuan dia akan sediakan untuk lelaki dia. So Mei kau jangan risau. Tahu-tahu siap. Jangan risau. Soalan famous di pagi raya. Ya. Bila nak tambah anak. Kalau belum kahwin. Dah berisi Ui, geram Dah berisi
macam mana tu? Betul. Okay. Nervous. Macam kalau saya, orang tanya je lah apa bila nak kahwin. Macam saya jawapannya mudah. Apa meh? Tak tahu nak pilih mana satu. Alamak. Tak tahu nak pilih mana Walaupun satu. lonely tapi macam Hangat nak di show off pasaran. lah. Macam nak cakap kita ada je banyak pilihan. Banyak market. Market lah. Betul. Member tengah betul rambut. Tahun ni raya. Mak Belak Buat-buat lupa. Si Kasih bila ada penyakit Alzheimer ni. Tahun lepas rumah awak, tahun ni rumah saya. Rumah tahun lepas. Dia buat lupa pula. Sindrom laki pelupa time raya. Tiba-tiba Dia lupa. Always remind ya laki. Yes, tiba-tiba lupa. Mungkin ini adalah salah satu pengajaran untuk saya belum berkahwin lah. Depends lah Mek. Kalau macam aku prefer kau kahwin dengan orang taman kau je lah. Oh. Jadi tak bergaduh. Abang saya macam tu. Terus senang. Tak payah bergaduh. Tapi susah juga. Macam sana dah lama sangat, sini cepat sangat. Aku tak boleh juga. Challenge dia berbeza lah. Tapi raya ni benda paling best bila kita atas jalan sebenarnya. Oh ya doh. Perjalanan tu. Betul. Samalah kita sebab I kahwin dengan orang Mersing. Mersing ke? Kampung kita kat Mersing. Mersing juga ke? Mersing kat mana? Oh, I dekat ke Air Merah. Air Merah. Okay, so that's it. Roger. Ada orang Tanjung Karang tak kat sini? Tak ada. Maaf cakap, Mek, tak ada. Tak ada. Bayangkan daripada Muar tu. Keluar kita punya Johor Muar sampai ke Mersing tu 3.5 jam. Dah masuk Nita apa semua tu dah pening kepala. Masuk Ya Velda Allah, dah. Mek. Sebab dia punya corner sebelum belok dah belok. Sebelum belok dah belok. Belok. Dia punya jalan tu macam gini. Itu belum lagi kalau gajah lalu. Ada gajah eh? Ada, kita orang kena berhenti, tunggu dia lalu, baru kita orang gerak. Oh. Ya, macam penuh challenge. Tapi kalau macam korang, jam tu ada tukar-tukar. Lepas ni saya bawa. Normal lah sebab lelaki aku jenis yang dia Malas. dia bukan malas, dia macam tak Tak boleh bertahan lama. bertahan lama pun jap. Apa yang the word dia tempat words tu dia Bertahan lama tu macam pelik sikit. Dah ngantuk. Dia ngantuk. dia tak boleh nampak kita senang. Kat sebelah. Macam tak boleh jadi sedap lah. queen passenger, tak boleh lah. Betul. Okey, jap ni depan ni you drive pula. Lepas tu I pula drive macam itulah. Challenging lah bila ada anak kan. Nak balik tu ya Allah. Lama jam. Faham. Kat depan ni ramai orang ni. Ada yang tengah minum air latte. Betul. Ada yang lemon soda ke apa ni. Betul. Daripada Garasi Cafe lah. Betul. Garasi Cafe ada juga menjual pelbagai dessert. Contohnya ada kek yang bowl, cake in a bowl. Sedap Maria, you kena cuba. Saya kena try je. Lepas tu ada cookies, ada kuih raya. And then kalau you masuk je cafe ni, you boleh try semua cookies raya kat sini secara percuma. So you rasa-rasa tengah sedap, you beli lah. So macam-macam lah. Kat sana tengah jual jam. Betul. Sana Saya macam-macam. Seandainya korang yang tengok podcast ni, yang boleh mendengar podcast ni boleh dapat tahu kita orang punya depan kita orang ni macam mana, berapa meriahnya. Saya yang terkejut tengah tadi. buat podcast. Memang reality. Yang kat sana macam-macam. tengah masak. Habis tu yang saya tengah bercuci kereta. So bila Maria nak buat album? Betul. Oh tiba-tiba. Dia macam soalan dia. Soalan Bila dia nak buat album? InsyaAllah tahun ni, macam saya cakap tadi lah, tahun pertama ni memang kita nak produce lagu je. Sememangnya kita dah ada list dah lagu-lagu yang kita akan release. Masih lagi dalam perancangan, insyaAllah. Belum record lagi? Belum record lagi dan minggu depan kita akan record untuk next punya lagu. InsyaAllah just doakan yang terbaik je lah untuk So menghasilkan sekarang album. you memang tengah penuh lah untuk promotion Ya, bulan kan. Alhamdulillah, So I betul. tadi stalk you. Ya Dah ke? keluar wanita hari ini. Dah keluar wanita hari ini. So banyak lah kan Betul. show-show TV yang you kena keluarkan. Saya cuma mengharap satu Mariam. Keluarkanlah satu lagu jazz. Ya ke? Kenapa ya? Sebab suara dia kena tu. Dengan jazz kan? Faham. Yang ada something ada double bass ke kan. Boleh kita cuba. Itu pun memang itu pun memang one of my Kan? top Your dream. interest. Betul. Interest kan? Yes. Sebab kita tengok Setiap gaya penyanyi dia. ada lagu genre dia kan. For So you? Dia. I must say jazz, one of it, and R&B. R&B. Keroncong tak minat keroncong? Minat. Kan? Kenapa dia memang buat research lah. Tak, kita boleh tengok. Boleh nampak, tengok cara you nampak. cakap kot. Faham. Ya, keroncong tu memang minat lah. Sebab traditional singing dan keroncong memang antara muzik yang saya belajar dulu. Masa kecil-kecil tu memang arwah ayah dah memang dah okay, you have to learn this. Oh, you memang berdarah seni daripada family. Ya, kalau family I tu kita ada see. siblings band. Akak main keyboard, abang main gitar, abang Nilai main bass. Dan kalau main orang drum. Johor mesti Gazal Ya, betul. Yayasan tahu Warisan Johor. sangat. Bukan nak cakap apa. Saya dulu kat sekolah pun itulah. Kat Johor kan. Johor memang macam itu. So, berkawan solo. Bengawan solo, Itu je. riwayatmu itu. Sudah. Dah, try dah.
Dia kalau tak Johor Sabah reti nyanyi. So kau ni aku rasa nak angkat dah. Tak, okay. Orang Johor sangat berbakat. Pandai menyanyi, pandai hosting. Dah sampai ke puja rancangan ni. Macam ada timing kat depan tu. Tapi sebelum tu, pembikinan music video dah sedang dibikin? Sedang dibikin dong? Ya, music video dah pun kita buat. As soon as lepas dia record dalam studio, berapa hari selepas tu kita terus. So basically persiapan untuk record lagu dan MV kita buat dalam masa 2 minggu je. Sebab kita nak kejar timeline drama. So semua dah siap, tinggal kita nak release je. Nak tahu bila, kita akan update dekat social media. Alright. Baru nak, kalau belum record nak tanya, ada tak kosong talent-talent yang lalu-lalang? Boleh lah masuk man. Jalan-jalan je. Saya nak jadi bulan. Bulan kan bulat. Tengok-tengok ada muka ambil macam tu. Lah takut Wak. Tapi kan tiba-tiba nak bila dah nak habis baru macam nak tanya kan. Boleh. Lagu tu kan dia macam ada resepi-resepi nak menghala untuk dapat ejek kan. Masya Allah, ya ke? Dia macam something yang stage dia besar. Memang itu ke? Boleh niat di awalnya? Pada awalnya saya bila dengar saya macam risau mana path lagu ni kan. Tapi bila macam kita dapatkan feedback dari pendengar-pendengar dan even dari komposer sendiri, memang inilah targetnya. Di samping kita nak mempromosikan, kita nak jadikan dia satu OST dalam drama, at the same time why not kita go for bigger stage untuk lagu ni. Lah, So dari situ saya macam mula saya macam hesitate, saya macam betul ke kan, sebab kita nak dengar feedback dan sebagainya. Bila selepas tu saya rasa bila saya dah menyanyikan lagi lagu tu di promo first ever dekat Wanita Hari Ni, dia punya feeling tu different. Saya rasa macam okay, we can go. Betul. Mungkin awak yang next yang tergamaknya kau kan bertanya sebenarnya pun salah. Dah make-up je pandai ponda dek. Tak baik Dua-dua ni daripada tadi duk lahar je. Ini kan girls talk. Baru nak kita show off kena dengan topik hari ni. Dah boleh buat ni kot nama podcast Girls Talk Show Off. Okay abang ni mari kita buat podcast baru. Kita ada podcast baru bang. Girls Talk Show Off. Okeylah, untuk pengharapan terakhirlah daripada Mariam, daripada diri sendiri ataupun kepada industri itu sendiri. Betul. Harapan saya sememangnya saya harap para pendengar yang masih lagi belum mendengarkan lagu Bulan dapat dengar lagu Bulan dan dapat menghayati lagu ni. Bahawa message untuk lagu ni memang sememangnya common love story yang harapnya kita dapat relate dengan kita punya percintaan sendiri. Dan harapan saya untuk lagu ni sememangnya nak ke pentas yang lebih besar dan saya harap orang boleh terima Mariam dalam industri muzik ni. Amin. Amin, insyaAllah semoga berjaya ya. Tapi bila dah berjaya jangan lupa ya, awak pernah hadir podcast bersama kita orang. Yes. Ini podcast pertama ke? Ya, betul. Kita akan buat you terkenal di Bukit Bintang ni. Bye, Assalamualaikum. Bye. Sayang, ya iya sayang. You ada